Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kerana terus setia memilih Rasa Oren. Dan hari ini istimewanya untuk 5 minit kita nak kita nak dengarkan penjelasan daripada seseorang yang istimewa, khas dan eksklusif di Rasa Oren, iaitu dengan seorang yang sebelum ni sinonim dengan wakaf sebenarnya. Tapi kali ini dengan profil baru, terus bersama dengan Cik Razwan Cik Ros. Apa khabar Cik Wan? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, okey. Jadi, Selamat Raya, betul. Kita dalam suasana raya hari ini dan kita sedang mencari penjelasan yang sebenar berkenaan dengan PMS Lestari. Mungkin Cik Wan boleh terus jelaskan berkenaan dengan PMS Lestari. Oh, okey. PMS PMS Lestari. PMS tu sendiri bermakna Pusat Mengumpul Sawit. Ya. Okey, kalau kita lihat kita ada 112,638 peroka. Baik. So, tanaman utama kita adalah sawit dan juga getah. Memang kita tengok sawit dan juga getah. Tetapi sawit ni 90% daripada itu adalah sawit. Oh, 90%. 100,000 peroka lebih sawit. Jadi, kalau kita lihat makna PMS itu sendiri adalah Pusat Mengumpul Sawit, di mana Pusat Mengumpul Sawit ni adalah pusat mengumpul buah-buah sawit, peneroka-peneroka di dalam rancangan, yang mana dalam sesuatu rancangan tu kadang-kadang dia ada jarak yang jauh dengan kilang. Okey. Dan jadi kita kumpulkan pusat buah-buah sawit itu di Pusat Mengumpul Sawit. Kemudian setelah dikumpul dihantar ke kilang. Yang dipilih oleh Felda ataupun yang berdekatan lah. Yeah. So itu adalah Pusat Mengumpul Sawit. Okey. So, Lestari itu sendiri, yes. Lestari itu sendiri adalah yang berkaitan dengan keadaan sekarang, yang mana semua industri sekarang ni ke arah ESG dan sebagainya, kelestarian, sustainability. Yes. So, sebelum ini Pusat Mengumpul Sawit yang berjalan seperti biasa, tapi yang kita ketengahkan sekarang ini adalah kelestarian, yang mana transportation ataupun beberapa faktor tu kita ke arah lestari. Contohnya kita akan datang dan kita punya perancangan yang kita akan lakukan ini adalah menggunakan kenderaan yang menggunakan EV, electrical vehicle. So itu yang salah satu daripada yang akan kita laksanakan sekarang ni lah. Ya. Okey, untuk pelaksanaan Pusat Mengumpul Sawit ni pula, kenapa kita buat Pusat Mengumpul Sawit ni? Selain daripada jarak yang jauh, kita juga ada beberapa perkara yang objektif penubuhan PMS yang kita nak laksanakan ni. Beberapa kawasan yang berkaitan dengan, terlibat dengan, kalau kita cakap problem statement ni adalah satu ketirisan hasil. So, ketirisan hasil tu adalah buah-buah peneroka ni, kalau kita tahu, semua buah-buah peneroka ni perlu dihantar ke kilang Felda. Dan mereka menikmati hasil solid, hasil sebenar yang dia terima, dari segi OER-nya, dari segi gradingnya, dari segi penimbangannya. Tapi apa yang berlaku di sesetengah kawasan, ini bukan berlaku pada industri sawit saja, ini berlaku juga dengan industri getah ataupun industri makanan negara, kan, padi dan sebagainya lah. So ada pihak ketiga yang boleh kita katakan mengambil kesempatan ataupun yang ketirisan kepada pihak ketiga, yang mana hasil sawit ini peneroka menghantar kepada pihak ketiga dan pihak ketiga hantar kepada kilang. Jadi di situ ada ketirisan di situ. Yang mana sepatutnya semua hasil-hasil ni dinikmati oleh peneroka, telah ada satu ketirisan di tengah-tengah itu. Dan kita panggil peraih di situ. Peraih yang meraih buah-buah ini dan menikmati ataupun mengambil sebahagian daripada hasil tu melalui beberapa cara lah. Salah satu menangguk di air keruh. Menangguk di air keruh lah. Selain daripada antara salah satu daripada caranya adalah faktor-faktor penimbangan dan sebagainya. Antara penimbangan itu ada ketirisan di pertimbangan dan sebagainya. So itu juga yang tujuan kita wujudkan PMS ini di bawah kawalan kita. Untuk makluman, kita telah memberikan lesen ataupun MPB yang beri lesen dengan restu Felda kepada Koperasi Pemodalan Felda, KPF. KPF. So yang mana KPF adalah kita punya entiti. Semua peneroka ada saham dekat situ. Ada lebih 250,000
ahli dalam KPF itu, generasi keduanya dan sebagainya. So kita ketengahkan KPF yang akan mengatasi masalah ni semua. Yang mana PMS ni mungkin yang dirancangkan untuk dikawal oleh KPF dan hasil tu sendiri akan dihantar terus kepada kilang. Jadi, dari segi pengurusan pula, kalau kata kita tengok, adakah sepenuhnya Felda yang menguruskan ataupun ada kerjasama dengan agensi lain? Okey. Untuk urusan yang PMS ini sendiri, kita dah lantik KPF untuk menguruskannya. Walau bagaimanapun, KPF akan menguruskan sepenuhnya. Walau bagaimanapun, sekiranya ada keperluan dan ada beberapa keadaan di kawasan-kawasan tersebut perlu kerjasama dengan koperasi-koperasi di rancangan. Memang sedia ada beberapa wilayah yang KPF sedang kerjasama dengan koperasi untuk mengambil hasil-hasil peroka itu dah hantar ke kilang. So itu yang penting, kita nak mengatasi masalah ketirisan itu berlaku kepada pihak ketiga yang lain. Kalau ada keuntungan pun pulang balik kepada koperasi KPF dan pulang balik kepada warga peroka dan juga kita warga Felda. Baik, rumusan daripada penjelasan Cik Razwan ini berkenaan dengan PMS Lestari itu sendiri. Untuk rumusannya, saya mensyurkan juga, mengewawarkan kepada semua warga peroka, ini peluang yang kita sediakan untuk mengatasi masalah ketirisan. Hantarlah buah sawit ke PMS yang kita sediakan untuk memastikan yang menikmati hasil yang sebenar dan juga mengurangkan perkara-perkara ketirisan yang ada yang itu. Dan tak lain dan tak bukan, KPF sendiri kita sediakan sebagai platform itu yang mana sekiranya ada keuntungan dan sebagainya pulang balik kepada warga Felda sendiri. Betul. Okey, itu saja untuk sesi kali ini. Terima kasih Cik Wan atas penjelasan PMS Lestari. Hingga jumpa lagi. Teruskan stay tune Rasa Oren. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum.